Buka puasa apa ini hari, guys? So hari ini Bang berbuka puasa dekat Grand Al-Mizan dekat Dangan Bay Convention Center. Ada lebih 100 jenis lauk pauk dan kuih muih dekat sini untuk korang pilih. Kira banyak gila makanan dekat sini. Ya, 100 jenis lauk pauk dan kuih-kuih. Memang pening kau nak pilih kat sini. Yang masak lemak ni kau tengok apa. Wah, memang pekat, memang kau-kau, guys. Untuk seating pula kalau tak perlu risau, memang baik gila seating untuk korang bawa family. Dekat dalam dah banyak, dekat luar pun lagi banyak, guys. Kat luar ni lebih kepada section untuk yang goreng-goreng dan bakar-bakar dekat luar. Dekat luar sini dia ada section untuk roti canai. Ada juga section untuk sate dan juga shawarma. Kalau tak shawarma dia panas-panas. Dan juga ada section goreng-goreng. Untuk berbuka puasa Bama dah standby kambing goreng siap-siap. Bama memang suka kambing. Lepas tu kan untuk mi goreng dia ni memang panas-panas dia buat tau mi goreng dia ni tau. Dan juga kalau kata korang suka makan sate, sate dia memang lembut. Lepas tu shawarma dia ni best juga tau. Lembut gila dia punya roti. Dan untuk lauk Bama ambil ni kan, untuk ayam, kupang dengan daging ni memang berasa gila lauk dia. Daripada rempah dia, kuah dia, semua rasa memang sedap. Untuk dessert pula memang ada banyak gila. Korang nak makan dessert apa? Banyak jenis dessert dekat sini. Daripada tradisional, daripada modern, bread butter pudding, kuih muih, talam, kuih seri muka. Banyak gila. Sampai aku pun tak tahu nak makan yang mana satu. Banyak gila. Lepas tu untuk malam nanti kan, bila lepas buka puasa, dia ada juga event tau. Dia buat event cabutan bertuah. Lepas tu dekat depan hall Al-Mizan tu nanti, bukan kosong-kosong, dah ada juga session untuk baju, untuk korang nak ambil photo booth, nak bergambar dengan family. Dan juga kat depan tu nanti dia ada juga untuk korang ambil gambar 360. So siapa nak berbuka puasa kat sini boleh datang dekat Grand Al-Mizan.